Pernah sign kontrak tanpa baca sampai habis. Berlaku dalam dua pergaduhan di antara universiti swasta yang besar ni. Kita namakan universiti swasta A and universiti swasta B. Jadi mereka semua ni berganding bahu lah sebab nak JV lah kononnya untuk memantapkan lagi silibus dan mengambil alih universiti tersebut. Namun apa yang berlaku adalah universiti A ni dia dah jual tapi dia still treat as though college tu dia punya dan dia tak bagi hak pun kat universiti B untuk menjalankan dia punya kuasa lah untuk mengutip fees, untuk ubah silibus, untuk pilih tenaga bekerja dan sebagainya. Apa yang lebih memeranjatkan adalah apabila Universiti B hendak bawa kes ni ke mahkamah terhadap Universiti A, lawyer Universiti A ni senyum je, dia cakap apa? You all dah agree untuk arbitration. Arbitration ni bermaksud you dah setuju sekiranya berlaku pertikaian, you tak bawa kes ni ke mahkamah. You kena bawa pergi kepada forum arbitrasi dulu. Kenapa benda ni penting? Dia sebab dia macam ni, bila masuk arbitrasi ada fees lah yang dah dikalkulate awal-awal lagi menurut nilai yang disebutkan dalam saman tu ataupun dalam pertikaian tersebut. Lepas tu masih boleh membuat rayuan di mahkamah tinggi sekiranya mana-mana pihak tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah arbitrasi, arbitration forum lah. And then pihak-pihak di dalam arbitrasi ni dia punya identiti ni akan dirahsiakan. Jadi macam susah sikit lah. Dia untuk menjaga aib dua-dua pihak lah kononnya kan. Tapi jadi ingat, jika anda nak sign apa-apa kontrak, pastikan anda baca every little thing, every single detail supaya anda tak terjerat dengan signature anda di kemudian hari. Sekian sahaja bersaya Liana Lawyer in my next video. Bye-bye.